Nak buat blend jus ke, daging-daging ke, kacang-kacang semua boleh. Portable blender daripada Simo ni. Ni untuk nak memukul tepung satu. Ni nak buat blend buah ke, jus boleh pakai yang ni. Ini untuk daging ke. Dia boleh nampak. Dia punya blade ni pun besar tau. Nampak tau. Dah blend jus kan. Siap bagi cup lagi. Untuk cup ni dia ada bacaan liter dia kat sini. Okey, ni body dia. Saiz dia compact, kecil, senang, mudah dibawa lah. Untuk blender ni dia menggunakan soket 2 pin. Ada 2 button kat sini. Macam ni aku dah cocok kat current kan. Contoh nak buat sambal ke, nak blend daging ke, masukkan, lepas tu kita tekan button ni. Nampak oh. Blend jus pakai soket yang bawah ni. Contoh buah kat dalam ni kan. Masuk dah tekan dia. Memang terbaik guys. Akan nak buat kek, masukkan soket bawah ni. Ini pemukul ni kan. Okey, tu dia. Sebab apa sekarang ni macam-macam resepi tau. Nak buat kuih ke apa kan, boleh study awal. So semua ni korang akan dapat ni. Nak buat blend daging boleh, buat sambal, nak buat kek boleh, nak blend jus pun boleh.